Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fakrul Reza Shah bin Haikal dari kelas tahun 6 Saksama. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan di Debak Betong. Pada hari ini saya berasa sangat bertuah kerana berkesempatan untuk berkongsi dengan rakan-rakan tentang sebuah buku yang telah saya baca. Buku ini pastinya menarik dan mengandungi nilai teladan yang perlu kita ambil sebagai pengajaran dan pegangan dalam hidup. Buku yang bertajuk Bagai Menatang Minyak yang Penuh ini merupakan hasil karya seorang penulis yang dikenali sebagai Nur Fatin Amira. Buku yang menggunakan perumpamaan ini sebagai tajuk sangat dekat di hati saya. Kekuatan buku ini terletak pada isi dan jalan cerita yang menjentik hati saya tentang kasih sayang keluarga serta nilai menghargai sesiapa sahaja yang berada di sekeliling kita. Kisah seorang anak yang hampir lupa tentang jasa dan tingginya pengorbanan seorang ibu ini secara tidak langsung membuka minda kita untuk bermuhasabah diri. Sebenarnya kita tidak layak atau berhak untuk mengungkit apa-apa tentang kasih sayang yang telah mereka curahkan dalam mendidik kita untuk menjadi insan yang berguna. Hakikatnya, kita tidak boleh walau sekalipun mengabaikan dan memandang remeh apa-apa yang telah mereka lakukan demi kita. Berkebaya indah si gadis nyonya, mendebar jiwa ratusan pemuda. Kasih dan sayang tak terkira nilainya, hargai mereka selagi ada. Sekian, salam membaca, membuka minda dan terima kasih atas perhatian rakan-rakan.